So basically last week kita dah masuk kepada chapter 2 lah. Okay. So, chapter 2 adalah berkaitan dengan inequalities. So kita belajar lah macam mana kita nak tulis kita punya inequalities ni dalam bentuk 3 form, iaitu number line, interval form dengan solution set notation. So kita ada close interval, kita ada open interval, and kita ada infinity dan sebagainya. Okay. So hari ni kita sambung lagi lah berkaitan dengan number line, iaitu untuk step kita ada union dengan intersection. Dan kita buat beberapa example berkaitan dengan union dengan intersection. So hari ni kita sambung lagi kita punya example. So untuk soalan B, okay, soalan B kita ada A intercept dengan C prime. Okay. So first kali macam biasalah kita akan lukis kita punya A. So A adalah negatif 6, 2. Dan negatif 6, 2. So ingat baliklah kalau dia adalah close bracket, kita akan letak sebagai solid circle. Dan kalau open bracket, kita ada empty circle. And then kita nak cari C prime. Okay, C prime ni adalah selain daripada C. So maybe kita boleh buat C. Okay, so C adalah daripada negatif 3 sampai kosong. So maksudnya dekat sini selain daripada C adalah negatif 3. So selain daripada C adalah negatif infinity sampai negatif 3 and kosong. Kosong bolehlah kita buat kat sini. Okay. So disebabkan dia punya relationship dia adalah intercept, maka kita akan buat cari dia punya interception. So macam saya explain, interception ni adalah apabila ada persilangan antara dua line. Okay, so daripada sini kita nak tulis dia punya jawapan adalah negatif 6 sampailah negatif 3 union with kosong sampai 2. Okay, so bracket ni you tengok dia punya circle lah. So kalau circle dia open, dia adalah open bracket. Kalau dia punya circle adalah solid, maka dia adalah close bracket. Okay, alright, kita tengok pula soalan C, D dengan E dengan F. So yang ni saya akan buat semua terus lah. Okay, kita akan lukis A, B dengan C dalam satu number line. Okay, first kali kita ada A. So A adalah negatif 6 sampai 2. Okay, ini adalah A Ini kita ada B. So B adalah negatif 2 sampai 5. And then kita ada C. C adalah daripada negatif 3 sampai kosong. Kosong boleh letak kat sini. Okay, so ni adalah C. Okay, so first kali kita akan tengok soalan C. Kita ada A union B union dengan C. So basically dia adalah semua lah. Okay, so kita akan coretkan semua yang ada line. Okay, so
So, kalau kita tengok soalan C, dia punya jawapan adalah daripada -6 sampailah 5. Okay, sebab dia adalah union lah. Alright. Okay. Sekarang kita tengok pula untuk soalan D. Soalan D semuanya adalah intersection. So kita akan cari persilangan yang ada 3 persilangan. So kalau tengok dekat sini yang ada 3 persilangan dekat area ini sahajalah. So kita boleh kata D adalah daripada -2 sampailah 0. Alright. And then kita ada E. Okay, so E pula kita ada, disebabkan dia berbeza kan, kita boleh buat satu-satu lah. Kita ada A union B intercept dengan C. So A union B adalah daripada, ini adalah A union B. Okay. Intercept dengan C. Okay. So kalau you tengok intercept dia akan intercept kat sini. Okay, so jawapan dia adalah daripada -3 sampailah 0. Okay, nampak So first kali kita lorikkanlah A union B, lepas tu dia intercept dengan C. So intercept tu basically persilangan antara A union B dengan C. Alright. Okay, and then kita ada last kali A union A intercept B union C. Sama juga. Kita selesaikan dulu dalam bracket tu. Basically kita buat dulu B union dengan C. So B union dengan C. So apa yang ada dekat B and union C tu lorikkan. And then dia akan silang dengan A. So kalau tengok A dekat sini, so basically you punya persilangan adalah sini sampailah dekat sini. Okay, so basically dia punya silangan dia kat sini. Yang merah ni. So jawapan dia adalah daripada -2 sampailah 0. Bukan 0. -2 sampai 2. Silap. Bukan dekat sini. Tetapi dekat sini. Sebab dia intercept dengan A. So kita akan start daripada -3 sampailah 2. Okay. So itu adalah cara macam mana kita nak cari dia punya interception lah. So basically kalau dia union, you lorik je semua. Kalau intersection, kita akan cari dia punya persilangan. Okay. Okay, so yang ni ada exercise. Kalau you nak faham kan, you boleh screenshot dulu. And then boleh try lah. P intercept Q, Q union R. Dengan P intercept Q dan intercept dengan R. So yang ni tak adalah dalam nota. So kalau you nak buat, you boleh
screenshot and try buat. Sebab exercise ni akan bagi you faham lah sebelum you buat tutorial punya soalan. Okay. Sekarang kita pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu kita akan tengok berkaitan dengan solving ataupun linear inequalities. Okay. So sama macam indices set dengan log, di mana kita akan cuba untuk selesaikan dia punya nilai x ataupun kita akan cari dia punya nilai x lah. So dalam inequalities pun kita ada soalan berkaitan dengan solving. Cumanya untuk inequalities kita punya syllabus kita hanya akan selesaikan dua inequalities lah. Yang pertama adalah linear, yang kedua adalah quadratic inequalities. And untuk solve quadratic inequalities ni kita akan gunakan satu method saja, iaitu kita akan gunakan graphical approach. Alright. Sebelum kita pergi kepada solving inequalities, kita nak tahu dulu apa itu linear inequalities. Okay. So kalau sebelum ni kita belajar inequalities more kepada x less than 3, x less than ataupun benda-benda yang ni lah, union, intersection dan sebagainya. Tetapi kenapa kita kena belajar benda tu? Sebab kita akan gunakan untuk kita selesaikan inequalities. Alright. So apa contoh linear inequalities adalah apabila kita ada nilai x and dia dalam inequalities. Okay. And linear ni maksudnya kuasa 1. Nah, ini adalah contoh lah. Okay. Di mana ax tambah dengan b. So macam mana kita nak selesaikan, dia sama je macam kita selesaikan equation, di mana bila kita pindahkan dia akan jadi negatif b, and then untuk cari x kita boleh bahagi dengan a lah. So ini yang kita panggil sebagai linear inequalities, di mana dia punya x adalah kuasa 1. Okay. So ini yang selalu menjadi masalah lah kepada pelajar, iaitu bila kita nak tukar dia punya sign. Bukan sign, dia punya direction of inequalities. Sebab saya rasa pun you dah pernah belajar lah semasa di sekolah. Apabila kita pindahkan, kita akan tukar dia punya direction. Alright. So ingat benda ni, sila tulis benda ni rasanya tak ada dalam nota. Okay. So apabila masa kita nak tukar direction of inequalities? Yang pertama adalah apabila kita darab ataupun bahagi dengan negative numbers. Dia bukan darab atau bahagi apa-apa nombor, tetapi kalau dia negatif sahaja. Contoh, okay, tulis contoh ni. Katalah kita ada negatif 3x tambah 2 berapa? Okay, greater than 4. Okay, contoh. So, okay, first kali kita akan pindahkan kan. So, ini operation dia tambah. So, bila pindahkan dia akan jadi tolak. So, yang ni tak ada masalah sebab operation dia adalah tolak. So, bila operation dia adalah tolak, maka kita tak perlu untuk tukar dia punya direction. Lepas tu kita pun tolak lah. 4 tolak 2 akan jadi 2. Okay, sekarang ni bila kita ada negatif 3, bila kita pindahkan dia akan jadi apa? Dia akan jadi operation bahagi. Okay, sebab ni negatif 3 darabkan dengan x. Lepas tu bila kita pindahkan dia akan jadi bahagi. So bila kita bahagi, kita akan tengok okay, nombor ni negatif ke positif. So sekarang nombor kita adalah negatif. So perlu atau tidak untuk kita ubah? Perlu. Okay, sebab dia adalah negatif number. So dia akan jadi less than. Okay, katalah dekat sini dia tak ada negatif. Sebab okay.
Sebab apa? Ada juga pelajar lah. Okay. Dia kata sebab dia dah pindahkan, dia akan ubah dia punya sign. So dekat sini dia akan jadi 3. Tak ya. Dia hanya berubah sign kalau tambah ataupun tolak. So kalau bahagi, bila you bahagi kat sini, you pindahkan, dia masih lagi negatif 3. Dia tak ada yang jadi 3. Okay. So dekat sini kita nampak dia jadi less than lah. Dia akan tukar dia punya sign. Okay, saya bagi contoh lagi yang darab Setelah kita ada X bahagi negatif 5 tambah 4 less than negatif 3. Okay. So first kali kita akan pindahkan positif. Ingat balik both mas. So dia akan jadi negatif 3 tolak dengan 4. So yang ni memang dia akan ubah sebab dia daripada tambah dia akan jadi tolak. So dia akan jadi negatif 7. So sekarang ini adalah operation adalah bahagi kan. So bila bahagi, bila kita pindahkan dia akan jadi apa? So dia akan jadi darab. Okay. So sekarang ni dia tak akan jadi 5 dia still lagi negatif 5 sebab dia adalah darab. So bila dia darab, macam saya cakap, bila darab ataupun bahagi dengan negative number, kita akan tukar dia punya direction. So daripada less than dia akan jadi greater than, dia akan jadi x greater than 35. Okay. So tulis kat sini, nanti ada juga yang tanya, sir bila masa nak tukar dia punya direction ni? Saya dah explain dah. Okay, tulis, jangan tengok sahaja. Tulis, nota tu ada tulis. Okay, so ini adalah situasi yang pertama lah di mana kita darab ataupun bahagi dengan negative number dan we need to change our direction. Okay, yang kedua lah apabila kita tukarkan left hand side dengan right hand side. Okay, so yang ni pun selalu menjadi masalah lah. Okay, contoh kita ada negatif 3 less than x tambah 2. Okay, so kita dah biasalah x ni dekat sebelah kiri. Tapi tiba-tiba soalan bagi x dia sebelah kanan. So kita pun nak ubah dia punya position. Okay, so nak ubah dia punya position adalah, okay, so by right kita akan cuba ubahlah x ni pergi ke sebelah kiri and 3 ni pergi ke sebelah kanan. So apabila kita ubah position, dia akan jadi x tambah 2. Okay, you kena faham ini adalah less than. Tetapi apabila kita ubah dia punya position, kita tukarkan kiri ke sebelah kanan, so dia akan jadi x tambah 2 greater than 3. Okay, so ini adalah apabila kita nak ubah dia punya position lah, and biasanya kita akan ubah apabila nilai x sebab mungkin you selesa apabila x tu berada di sebelah kiri. Okay, and benda ni juga sangat-sangat penting kerana you kena faham apabila kita baca sesuatu inequalities tu, biasanya kita akan baca apabila dia punya x sebagai kita punya reference. Contoh, ini adalah x greater than 3. Okay. Yang ini pun x greater than 3. Sebab saya tahu ramai yang tengok, kalau dia anak panah ke kanan je dia greater than, anak panah ke kiri je less than. Tak. Okay. Kita akan tengok our position of x. Kalau x di sebelah kanan, kita akan bacalah x greater than 3. Tapi kalau x di sebelah kiri, kita akan baca x less than, x greater than 3. Okay. So that's why kalau kita ubah dia punya position, dia akan jadi x greater than 3. Okay, faham Tulis. Okay, tulis Sebab benda ni kita akan tengok dalam absolute values nanti, kenapa benda ni penting. Sebab ramai yang confused lah. Dia bila greater than je, dia kata bila nak panah ke kanan je dia adalah greater than. Kalau nak panah ke kiri je dia less than. Tak. Okay. So
kamu kena baca nilai tu adalah daripada X. Okay. Alright. So inilah dua situasi untuk kita tukar dia punya inequalities. Okay. Tapi yang selalu kita buat yang pertama lah, yang kedua tu jarang. Cumanya kalau you nak tukar, you kena berhati-hati. Make sure you tukar juga dia punya direction of inequalities. Okay. Alright. So sekarang barulah kita pergi kepada macam mana nak solve inequality. So sebenarnya agak senang lah. Okay, cubanya ini ada tips dia. So yang ni pun saya letak di dalam nota. So boleh tulis. Yang pertama, kamu boleh buat dia punya variables ataupun nilai X lah. Dekat sebelah kiri. And then number dekat sebelah kanan. And kita boleh solve and simplify. And then kita akan tulis dia punya jawapan. So jawapan ni boleh dalam dua bentuk lah. Sama ada dalam bentuk solution set ataupun interval form. Okay. Alright. So kalau you nampak je inequality, you boleh gunakan lah tips ni. X sebelah kiri, number sebelah kanan, and kita akan cuba solve lah. And kita bagi jawapan dalam bentuk solution set ataupun interval form. Okay, kita pergi kepada example yang ketiga, soalan A. Alright. So kalau you tengok untuk soalan A, kita ada dua inequalities lah. Okay. Yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah yang ini. So macam saya kata tadi, O ni sebelum ni O ni adalah union. Okay. So okay, kita tengok 2x salah 4. So kita akan pindahkan dulu 4. And then kita tambah 8 tambah 4 12 bahagi dengan 2. So left hand side X, right hand side sebelah kanan. And then kita akan cuba simplify lah. 12 bahagi 2 kita akan dapat 6. Okay. So kalau you nampak kat sini, kita bahagi dengan positive number. So bila bahagi yang positive number, tak perlu tukar dia punya direction. Alright, and then kita ada 7x tolak 2x. So sama juga, kita akan pindahkan 5 tambah dengan 2. And then kita akan bahagilah 7 bahagi dengan 7. Dan kita simplify dapatlah 1. Okay, so macam mana cari jawapan dia? Kalau kamu boleh imagine, kamu imagine lah. Tapi the easiest way adalah kita buat number line. So kita akan tengok sebelah kiri and x greater than 6 sebelah kanan. And then disebabkan dia punya relationship dia adalah OR, maka kita akan lorekkan yang ada line. Okay, so tengok macam mana nak tulis jawapan dia. Okay, kalau bentuk interval form, interval. Okay, kalau macam ni, kita start depan nak panah kan. Dia nak panah, dia akan jadi negative infinity. Lepas tu dia akan stop dekat 1. And then disebabkan tengah-tengah ni kosong, dia akan jadi union 6 sampai infinity. Okay, so macam mana pula kalau solution set? So solution set, kita akan letak curly bracket and then x less than 1 or x greater than 6. So kalau you tak faham, salin dulu. Okay, salin dulu, nanti balik you tengok. Macam mana boleh jadi negative infinity 1, macam mana boleh jadi 6 sampai infinity. Okay. Alright, so itu adalah example yang pertama. Kita tengok example yang kedua. So kita akan buat cara yang sama juga. Kita akan pindahkan dulu sebelah kiri sebagai X, sebelah kanan sebagai nombor. So lepas tu kita simplify, 3 tolak 1 akan jadi 2, 7 tolak 5, 7, 8, 9, 10, 12. So dia akan jadi negatif 12. Lepas tu kita akan cuba simplify, 12 bahagi dengan 2, so X akan jadi 12 bagi 2, 6. Okay, and then sebelah kanan pun buat cara yang sama. And then negatif 25 tambah 10. So akan kita jadi 3x, negatif 25 tambah 10, negatif 15. So, x adalah negatif 15 bahagi dengan 5. So x adalah negatif 5. Okay, sama juga kalau kita tengok dia punya relationship adalah OR. Jadi kita akan buat number line lah. So x adalah greater than 6. And then x kurang daripada 6. Negatif 5.
So disebabkan dia punya relationship adalah OR, kita akan lorikkan semua yang ada garisan. So dia punya jawapan adalah interval form negatif infinity sampai infinity. Sebab dia tak ada berhenti dekat mana-mana nombor. Okay. And then solution set kita ada x subset of half. Okay. So ni adalah contoh lah untuk linear inequalities. Alright. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. So kalau tadi dia asing kan, sebab dia punya relationship adalah OR. Tapi kalau dia dalam bentuk macam ni, sebenarnya dia adalah N. So N ni kita akan cari dia punya intersection. Alright. Okay, so dia ada dua cara lah, sama ada nak pecahkan dia kepada dua bahagian ataupun you nak directly selesaikan pun boleh. Okay, tapi saya rasa paling senang kita buat terus lah. So first kali kita pindahkan dua. Kita akan jadi negatif 7 tolak 2. 3x less than 8 tolak dengan 2. So, kita akan dapat 9, 6. Lepas kita pindahkan 3. So, kita akan dapat x 6 bahagi dengan 3, negatif 9 bahagi dengan 3. So x adalah bersamaan dengan 3. 6 bagi 3 apa? 2 kan? 2. 9 bahagi dengan 3, negatif 3. So ni adalah dia punya jawapan lah. So kalau bentuk interval form dia akan jadi negatif 3 sampai 2. Kalau solution set disalin sahajalah, jawapan dia negatif 3 sampai 2. Okay, so inilah case yang kedua lah untuk linear inequalities kalau dia adalah N. Right. Okay, and then kita tengok soalan yang seterusnya sama juga. Kita boleh buat secara serentak. Pecahkan dia pun boleh, tak ada masalah. Cuma kali ni dua ni dia akan jadi darab sebab dia operation bahagi. So, dia akan jadi negatif 4, negatif x tambah 4 jadi 18. Lepas tu 4 ni pindahkan, dia akan jadi tolak. Okay, lepas tu dia akan jadi 4 tambah 4, 8. Negatif x, 18 tolak 4 akan jadi 14. Okay, dekat sini kau betul-betul. Walaupun dia ada tinggal x dia, tapi dia masih ada lagi negatif x. So kita tak nak ada negatif. Kita mesti ada x sahaja. So negatif ni kita akan pindahkan ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. So kalau kita tengok operation dia adalah darab. So bila kita pindahkan dia akan jadi bahagi. So dia akan jadi negatif 8 bahagi dengan negatif 8. And then 14 bahagi dengan negatif. Bukan negatif 8. Sorry. Negatif 1 sebenarnya. Okay. So negatif tu sebenarnya negatif 1 lah. Tapi biasanya kita tak tulis. Kita letak negatif saja. So bila kita pindahkan dia akan jadi bahagilah sebab operation dengan x ni adalah darab. So macam saya tadi, apabila kita darab ataupun bahagi dengan negative number, kita kena tukar dia punya direction. Okay, so kalau kita tengok dia punya direction akan jadi less than and greater than. Alright. So dia akan jadi berapa tadi? 8 negatif 14. Okay, cumanya macam saya cakap masa mula-mula dulu, kita tak boleh ada inequalities macam ni lah. Okay, so sebab apa? Kamu kena faham x tu dia tak boleh lebih kecil daripada 8 tapi dia lebih besar daripada negatif 14. So kita akan ubah dia punya sign. So dia akan jadi x less than 8 and x greater than negative 14. Alright. So macam biasa interval form dia akan jadi negatif 14 sampai 8 bukan infinity ataupun dalam solution set kita ada x
salin sahajalah. Okey. So inilah contoh yang keempat untuk linear inequality. Alright. So um, I think dua example ni je lah. Kalau dalam latihan pun kita akan buat dua ni saja, sama ada dia melibatkan or ataupun dia melibatkan and. Okay. And remember lah, kalau kita darab ataupun bahagi dengan negative number, kita akan tukar dia punya direction. Okay. So ini pun ada example juga kalau you nak buat. I think it's quite straightforward je untuk linear inequalities ni sebab dia tidak melibatkan apa-apa method yang lain lah. Dia basically sama je kita solvekan nilai X, cumanya dia akan ada penukaran direction apabila darab ataupun bahagi dengan negative number. Okay, boleh screenshot lah kalau nak buat. Tak pun saya nak bagi homework lah. Okay, untuk next class, soalan C. Okay, soalan C homework. Okay, saya ulang soalan C homework. Next class saya akan panggil seorang untuk tunjukkan dia punya solution. Okay, so settle lah linear inequality. Sekarang kita nak masuk kepada quadratic inequality. So macam saya cakap tadi, untuk inequalities ada dua. Sama ada linear inequalities ataupun quadratic inequalities. So apa pula quadratic? So quadratic ni apabila kita punya x kuasa 2. Contoh, kita ada ax squared tambah bx tambah dengan c adalah lebih besar daripada kosong. Okay, so dia punya beza dia adalah dia punya x adalah kuasa 2. So bila dia ada x kuasa 2 ni, kita panggil dia sebagai kuadratik lah ataupun ketidaksamaan kuasa 2. Alright. So dia berbeza lah cara penyelesaian dia. Sebab tu you kena first kali you kena tengok dia adalah linear ke kuadratik. Sebab kalau linear, cara solve dia tadi. Kita pindah-pindahkan je dapat jawapan. Tetapi untuk quadratic inequalities, kita akan selesaikan menggunakan satu kaedah yang kita panggil sebagai graphical method. Ingat quadratic inequalities graphical method. Sebab apa? Ramai pelajar dia akan lupa lah, dia tak tahu macam mana nak solvekan quadratic inequalities ni. Okay. Okay, yang pertama, step yang pertama lah kita akan write the inequality with 0 on the right. So macam biasalah, kalau kita nak solvekan any equation or inequalities, biasanya kita akan letkan ataupun kita akan make sure sebelah kanan kosong. And yang kedua, kita ada factorization. So kalau ada kuasa 2 ni, mesti ada factorize. Dia ada factorize lah. Alright. And yang ketiga, kita akan gunakan graphical method. Nanti saya akan explain apa itu graphical method. Yang ketiga, kita akan tulis dia punya solution dalam bentuk set notation ataupun interval form. Okay. So yang ni pun saya tak ada. Okay. So first kali you tengok untuk graphical method ni, kita ada dua lah. Satu kita panggil sebagai senyum. Ni untuk mengingat lah. Okay. Senyum dengan masam ataupun sedih. Okay. Anything that you want to call. Okay. So untuk senyum adalah apabila kita punya A tu adalah lebih besar daripada kosong. Okay. So maksud dia apa? Maksud dia okay, maksudnya A x squared
tambah bx tambah dengan c adalah lebih besar. Okay, so A ni adalah lebih besar daripada kosong. So kalau A dia lebih besar daripada kosong, maka dia punya apa? Graf dia adalah senyum. Okay. So bila dia senyum, okay, kalau you tengok dekat nota tu dia ada tulis lah x less than 0 dengan greater than 0 kan. Okay. So kalau ingat lagi, kalau dia punya ax squared plus bx plus c adalah less than 0, maka kita akan lorikkan bahagian bawah. Okay, ingat je kalau kurang daripada kosong, dia adalah bawah. Okay, dia punya A masih lagi greater than 0, ni tak ada masalah. A ni dia akan masih lagi lebih besar daripada kosong lah. Cuma nilai ax squared tambah bx tambah c ni sama ada lebih besar ataupun kurang daripada kosong. Okay. Kalau dia kurang daripada kosong di dalam, tapi kalau dia lebih besar daripada kosong, kita akan lorikkan bahagian atas ataupun sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay, dapat Okay, yang kedua pula, kita ada senyum. Senyum ni dia punya A adalah kurang daripada kosong. Okay, so tapi kita tak adalah, kita ambil yang ini sahaja. Sebabnya kita akan positifkan dia punya A. Okay, so kita tak ada senyum dengan masalah, kita hanya akan gunakan satu saja, iaitu senyum. Supaya kamu tak payah pening. Alright, I think dalam nota pun kita guna satu sahajalah, iaitu senyum sahaja. So maksudnya kalau dia ada negatif A, kita akan positifkan dia dan baru kita akan lukis dia punya graf. Alright. Okay. So kita terus pergi kepada example yang keempat. Soalan yang pertama. Kita ada x squared tambah 6x tambah 5. So first kali tengok kita punya x ada kuasa 2. Then dia adalah quadratic inequalities. So bila quadratic dia adalah graphical method. So kalau you tengok kita punya step tadi, yang pertama sekali kita kena make sure sebelah kanan tu adalah kosong. So soalan memang dah bagi dah sebelah kanan kosong, so tak ada masalah. Okay, lepas tu yang kedua kita kena factorize lah. Macam saya kat tadi, you need to know how to factorize using calculator. So you tekan lah calculator tu, dapat lah x tambah 1, x tambah 5 greater than 0. So kita akan dapat x bersamaan dengan negatif 1 dengan x bersamaan dengan negatif 5. Okay. So that's why sangat-sangat important lah untuk kamu tahu macam mana nak factorize menggunakan calculator. Okay, lepas tu barulah kita buat dia punya graf. Okay, so apa function nilai x ni? Nilai x ni kita akan letak dekat dia punya persilangan ni. So dia akan jadi negatif 5, yang ni akan jadi negatif 1. Dia tengoklah mana lebih besar, mana lebih kecil. Negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1 sebab tu di sebelah kiri. Okay, jangan terbalik pula. Kalau terbalik salah lah jawapan dia. Okay, lepas tu kita akan tengok dia punya inequalities. So, sekarang inequalities dia adalah greater than 0. So bila greater than 0, dia punya graf kita akan ambil sebelah atas ataupun sebelah kanan lah. Okay, so ambil lah pensil, lorikkan jawapan ni, jawapan ni. Alright, so kita kena tulis dia punya jawapan. So jawapan ni kita nak tulis macam mana? Sama macam tadi. Kalau bentuk interval form, disebabkan di sebelah kiri, so kita akan start daripada negatif infinity sampailah negatif 5, open bracket, and then tengah-tengah dia kosong kan. So kita akan letak union, negatif 1 sampai infinity. And then solution set pula macam mana? Okay, sama macam tadi. Kita ada x, and then kita ada x kurang daripada negatif 5 or x greater than negatif 1. Okay, kalau you tak dapat kecap, salin je dulu. Salin je dulu. Nanti dalam tutorial ataupun you buat exercise ke, nanti you bolehlah tengok balik. Macam mana nak buat dia penjawapan. Okay, yang penting salin, itu je. Alright,
Um, Sekarang kita tengok soalan B. Okay, so soalan B ni, okay, kalau kita susun lah. Kita susun, kita akan dapat negatif 3x² tolak 7x tambah dengan 6 less than 0. Okay, so macam cakap tadi, kita tak nak ada x yang kurang daripada kosong ataupun negatif lah. So dalam kes ni kalau kita tengok, kita punya x adalah negatif 3. So, kita boleh positifkan dia, kita boleh darabkan dengan negatif 1. Sebab kita nak positifkan dia punya x² dulu. Okay, so dia akan jadi 3x² tambah 7x tolak 6 greater than 0. Nampak dia punya direction bertukar sebab kita darabkan dengan negatif number. Lepas tu barulah kita tekan calculator. Kita akan dapat 3x tolak 2 darabkan dengan x tambah 3 greater than 0. So, kita akan daur nilai lah x bersamaan dengan 2 per 3 dengan x bersamaan dengan negatif 3. So macam biasa lukis. And then kita akan tengok sama ada dia greater than ataupun less than. So once again dia adalah greater than. Maka lorekan kita akan jadi sebelah kiri. Oh lupa pula, sini kena letak negatif 3 lagi kecil daripada 3 per 2. Okay, macam mana jawapan dia? Okay, saya buat kat sini. So, kalau interval form, dia akan jadi negatif infinity sampailah negatif 3 union. So, dia akan start daripada 3 per 2 ke 2 per 3? 2 per 3 sampailah infinity. And then kalau solution set, disalin je. Then x kurang daripada negatif 3 or x greater than 2 per 3. So nampaklah basically kita gantikan union tu dengan perkataan or. So kalau solution set kita kena letak or. Kalau interval form kita letak union. Okay. Nampak Okay. So we go to the next example. Okay, example yang lebih kurang sama je sebenarnya. Cumanya dekat sini, okay, mungkin kita tak nampak lah, oh ni tak ada kuasa 2 pun, bukanlah kuadratik. Tak semestinya lah. Sebab apa? Apabila kita cuba expand dia, kita akan dapat 3x² tolak 5 darab 3, 15x. Dan 4x darab dengan 6. Kita nampak, okay, kita ada x². Lepas tu, kita tengok balik, kita punya step yang pertama sekali. So, nanti dalam tutorial, kita tengoklah, okay, apa dia punya step. Yang pertama adalah kita make sure inequalities dengan 0 on the right. So, kalau tadi dia memang dah 0 lah, tak ada masalah. Tapi yang ni dekat sebelah kanan bukan kosong. So, pindahkan semua ke sebelah kiri. Lepas tu kalau kita simplify, dapatlah 15 tambah 4, 9 16 tambah 6. Okay, lepas tu factorize. Tekanlah calculator tu. And you akan dapat dua nilai. 1 per 3 dengan 6. Lepas tu buat apa? Macam biasalah. Kira-kira graf. And then kita tengok 1 per 3 dengan 6. 1 per 3 lah lebih kecil. 6 besar. And then kita tengok dia greater than ke less than. So tengok yang kosong So dia adalah less than. So bila less than, dia punya area adalah dekat bawah ataupun di dalam graf. So kalau dalam graf ni macam nak tulis pula dia punya jawapan. Okay, dalam bentuk interval form, kita ada close bracket 1 per 3, 6. Solution set x adalah between negatif 1 per 3 sampai ke 6. Okay, so ini jawapan dia kalau dalam bentuk graf dia atau alright.
Pergi kepada example yang seterusnya. Okay. So yang ni lain sikit. Okay, lain sikit sebab kita ada dua. Kita panggil sebagai compound inequalities lah. Okay, di mana digabungkan dua inequalities dalam satu line. So yang ini cara kita nak selesaikan adalah kita akan pisahkan dia kepada dua bahagian. Okay. Bahagian yang pertama adalah yang ini dengan yang ini. Kita ada 2x tambah 4 less than or equal to x squared tolak dengan x. Bahagian kedua adalah daripada sini sampai sini. So dia akan jadi apa? X squared tolak x kurang daripada 6. Salin. Nanti dalam tutorial keluar soalan yang sama je. So you dah tahu dah you nak buat apa. First step. First step kita pisahkan dia. Okay. So next step kita akan cuba untuk selesaikan. Alright. So kita akan pindahkanlah sebelah kiri ni, dia akan jadi negatif x squared tambah dengan x tolak 2x tambah 2x tambah 4 is less than or equal to 0. Sebab kita nak selesaikan dia. So kita akan dapat negatif x squared 2 tambah 1 3. Okay, tapi sebabkan kita ada negatif kat sini kan, so kita darabkan dengan negatif 1. So dia akan jadi x squared tolak 3x tolak 4 greater than 0. Okay, sebab kita darabkan dengan negatif 1, so dia akan berubahlah dia punya direction. And then macam biasalah, tekan calculator, factorize. So dia akan dapat jawapan x sama dengan negatif 1 dengan x bersamaan dengan 4. So apa fungsi x sama dengan negatif 1 dengan 4 ni? Kita kena lukis dia punya graf. Okay, so kita lukis dia punya graf. So sini akan jadi negatif 1, sini akan jadi 4 lah. Sebab negatif 1 lebih kecil daripada 4. And then kita tengok dia punya inequalities ni adalah greater than 0. Okay, so bila greater than 0, kita akan lorekkan bahagian atas. Okay, macam mana jawapan dia? Okay, jawapan dia kita akan letak sebagai negatif infinity, negatif 1, union 4 sampai infinity. Okay, ni baru satu bahagian. Kita kena buat lagi benda yang sama dekat bahagian sebelah kanan. Okay, sebab ini digabungkan lah antara dua inequality. So basically bila ada dua inequality, kita kena buat dua number line. Number graphical method. So macam mana buat, sama je, kita akan make sure sebelah kanan kosong. Lepas tu tekanlah calculator. Ini kita akan dapat dua jawapan lah, x sama dengan 3, x bersamaan dengan negatif 2. Sama juga, kita akan buat dia punya graph. And then once again kita tengok sama ada dia kurang ataupun lebih daripada kosong. So disebabkan dia kurang, so kita akan lorekkan area dalam graf. So macam mana jawapan dia? Jawapan dia adalah dalam bentuk negatif 2 sampai 3. Okay, belum settle Okay, kenapa belum settle? Sebab kita ada dua jawapan. So macam mana kita nak gabungkan? So kita akan cuba gabungkan dua graf ni dalam satu number line. Okay. First sekali kita akan buat yang sebelah kiri ni. Okay, ingat balik macam mana nak buat dalam bentuk number line. Negatif infinity sampai 1. Kata negatif 1 kat sini. So, dia akan pergi ke sebelah kiri. And then 4. So 4 dekat sini. Okay, make sure dia satu line. 4. So dia akan pergi ke sebelah kanan sebab dia sampai infinity. Okay, so ini adalah untuk garisan yang pertama. Garisan yang kedua, negatif 2 sampai 3. So negatif 2, 3 kita kat sini. So ini adalah number line yang kedua. So macam mana nak gabungkan dia?
So ingat balik apabila kita ada number line, kita ada dua pilihan je. Sama ada and ataupun or. Sama ada union ataupun intersection. So dalam kes ni kita punya hubungan kita adalah and. So bila and kita akan tengok dia punya apa? Persilangan. Okay. So kalau kita tengok dekat sini kita ada persilangan dekat sini sahaja. Okay, sebab kat sini tak ada sini sebab dia tak bersilang. Okay. So jawapan dia adalah apa? Jawapan dia kalau dalam bentuk interval form adalah negatif 2 sampai negatif 1 close bracket ataupun solution set dalam bentuk X daripada negatif 2 sampailah negatif 1. Okay. So salin nanti dalam tutorial I think adalah soalan yang lebih kurang sama you can apply untuk jawab soalan quadratic inequalities ni. Okay. So sudah habis kot. Okay. So untuk quadratic inequalities inilah 4 jenis soalan yang dia boleh tanya. Okay. So dalam tutorial ataupun dalam soalan tu dia akan ubah-ubah je dia punya nombor tapi basically the concept adalah yang inilah. Okay, so once again kalau you nak buat exercise boleh screenshot. Sebab memang based on the example tu pun ada 3 jenis je lah. Okay, so rasanya itu sahaja untuk hari ni. So maksudnya hari ni kita dah habiskan quadratic inequalities. So next class, next lecture kita akan masuk kepada absolute values. Okay, thank you very much and see you next class. Untuk attendance, sebab tak boleh nak access lagi nama pelajar baru. So, saya akan tengok attendance based on the Google Meet sahajalah. Okay. Alright. So itu sahaja untuk hari ini. Thank you very much and see you next class.